Burger Arena, K-pop di apa? K-pop Game Hunters tu. Dia tengok sangat-sangat. Ni ada tu. Kasih dot baby please. Dia tak ada makan. 11.47 dah kot. Lambat sikit. Lama saya kat dapur tadi. Saya turun pun lambat juga rasanya. Pukul 8.30 baru turun. Lepas tu bagi diorang makan nasi lemak ayam crunchy dulu. Malam tadi kita pergi Aeon. Lepas tu nak balik tu lapar kan. Nak cari, nak beli nasi goreng favourite diorang ni dekat Cha tu. Saya call 3 kali tak jawab. Maksudnya tutup kot. So tak apalah, jomlah kita try nasi goreng dekat area lain lah. Lepas tu saya Miro cakap baik beli nasi lemak. Memang satu laluan je nasi lemak ayam crunchy favourite diorang ni lah. Beli 4, semalam makan 2 je. So pagi hari ni ada 2 lagi. Diorang dah habiskan 1 pagi tadi, tinggal 1 bungkus lagi lah. Okay. So settle sarapan. Lepas tu saya teringin kung po chicken tau. Tapi macam nak buat sendiri macam malasnya lah. Dan last beli je dia punya paste tau. Semalam beli paste dia. Kemudian kemain lah ni, kan nak pergi sekali dengan kacang gacus tu kan, cashew nuts tu. Yalah mahal pula cashew nuts tu, tak apalah. Saya just beli, tak tahu, saya rasa dia kena ada capsicum tu kena ada. So belilah capsicum sebiji. Lepas tu ok lah, tadi saya dah buat lah. Tup dia agak pedas. Tak sesuai lah untuk budak-budak ni. Jadi ni aku cakap, alamak apa nak buat kat diorang ni kan. Takkan nak makan telur lagi. Semalam dah telur dah. Kalau saya buat sup sayur telur, variasikan telur lah. Saya macam malas lah nak masak ada lauk ayam kan. So makanlah tu dulu, sup telur sayur. Alah, hari kenapa lah teruk pun nak buat benda ni lah. Okay, so selesai. Okay, lepas tu masuk order pukul 10.20 macam tu lah. Masuk order. This customer, this is the second time. Yay. Repeat order. Hari tu dia order hari Ahad. Ahad. Hari Khamis dia order lagi 2 packs je. Dia minta nak extra spicy. So macam apa nama, chili oil tu, itulah rasa pedas dia kan. Saya tak boleh nak adjustkan lagi dah kepedasan dia. Jadi itulah dia kata letak cili potong. Dia cakap boleh kalau ada cili saya letak lah. Ataupun kalau cili flakes okey ke? Boleh dia cakap. So macam tambah. Tengoklah saya letak satu bekas lain ke cili flakes kan. Macam tu lah kot. Masalah saya sekarang kan, kita dah guna bekas kecil kan. Bekas kecil. Lepas tu kita, sebab saya ada bekas macam mana bekas letak sos lah, yang berbentuk segi 4 tepat lepeh tau. Okay, so the problem is bekas tu tak muat dah nak letak dalam bekas makan tu. Dia kena guna bekas sos yang bulat tu juga. Tapi saya tak nak lah pula bazirkan bekas yang ni, memang ada kan banyak. So tak dapat tidak, habiskan jugalah dulu bekas tu. Ataupun kalau tak, memang kita kena letak. Memang itulah, memang setakat ni hari tu saya hantar dekat Yahya guna bekas lepeh segi 4 tepat ni, memang letak dia di luar. Itu ikat macam tu. Tapi takutlah kan, dia takut dia macam sliding ke kan. Dia takut sliding ke benda tu jatuh, takut tumpah pula. Annoyingnya lah benda ni lah. Lepas tu saya adalah baju-baju Fahri yang dah asingkan sikit lah, yang dah senting sangat lah dia pakai. Saya message Ili lah semalam, babe kalau you ada area Ampang, bagi tahulah kan, I nak bagi baju. Bajunya tak berapa banyak pun sebenarnya. Yang banyak ada kasut tau. Kasut pun daripada orang lain yang bagi dekat kita orang, yang tak sempat pakai pun, tahu-tahu dah, maksudnya dia pun bagi kat kita tu, Fahri pun dah besar sikit lah, tak muat dah, tak sempat pakai kasut tu. So rezeki dia lah, rezeki anak Ibi lah. Memang elok-elok kasut tu, branded lah. Okay, sekejap.
siap edit lagi video untuk hari ni. Nantilah. Nanti kita edit lah. Edit kat rumah mak lah kot sekarang. Boleh 2 hari. Tu Mak Irina ke? Mak Irina bawa barang untuk birthday kot. See? Wah. Ni sayang. Hari bukan tak datang. Bukan demam, bukan demam. Benda baca. Bukan demam. Oh. Wah. Itulah dia tak datang. Ayah dah buat Erina. Ya, tu lepas tu so big shy. Behind you. Behind us is so big shy. Astagfirullah. Tak datang. Kenapa nak astagfirullah pula? Relax je lah. Baik sayang, jangan pergilah keluar sendiri je. Nak. Nanti lah Usha datang pick you up. I think. Let's go on his house. Okay, let's go to Oni's house. Ilhan tak pernah lah, tak pernah buat celebration lah dekat sekolah selama 3 tahun ni. Sebab Mirul kata Sabila dulu tak buat, so janganlah, tak baik, tak fair. Dia macam okay abang. Let's go to Oni's house. Tadi tengok Subi Isha, tak tahulah dia pegang macam bag hadiah tau. Tak tahulah kalau dia bagi dekat Irina kan. Dahsyat lah. Sejenis lah kan. Benda tu that comes from the parents lah kan. Macam saya setakat ni hari tu pun, kalau kita pergi rumah dia, memang dia buat sambut birthday kat rumah dia, invite kita, saya usahakanlah juga bagi hadiah kan. Yelah, kita pun datang makan je kan. Adalah kita ada pencil case, petak clear macam tu lah kan, yang macam saya duduk simpan kan, saya nak lah. Lepas tu tak guna pun, tak apalah, so letak je, bagi kat Subi Isha. Benda tu pensel pemadam kan, benda tu je lah kan. Maksud, tak tahu nak kata, yelah kalau ada duit saya pergi je beli hadiah-hadiah fancy sikit ke kan. Tapi tak apalah, I think kita pun nak kena ajar juga, is the thoughts that counts jugalah kan. Kita bagi apa yang kita mampu lah. Okay lah. Dahsyat ni nak lah pipak, nak nenek. Sekarang dia dah pandai ambil air sendiri dekat kowe tu. Memang rumah banjir saja lah. Yes, sorry. Nak kek. Okay, nak kek, nak lollipop, nak nasi, nak telong. Mami tolong kek. Bukanlah yang, tu bukan kek lah, tu dah finish lah. Sekejap kek bye-bye. Fahri tidur kat rumah mak. Lepas tu saya cakap lah, mak nak tinggal je boleh tak kan? Sebabnya mama message lah suruh datang ambil sayur. So saya nak ambil Sabila, ambil sayur. Lepas tu nak tengok lah sayur tu banyak mana kan. Lepas tu biasanya akan bagi jugalah kat mak kan. So tinggal lah hari, saya seorang saja. Ni dia banyak ya, sangat banyak ya. Lengkuas, kangkung, bayam, pudina, kacang panjang, sawi kan ni. Oh ni bayam hijau ni sawi. Saya punya daun sup mak suruh buat paste chicken soup tu, ni yang saya akan bawa balik. Masya Allah, alhamdulillah. Saya nak buat cucur sayur. Okey, jom. Baru hantar dekat Lalamove. Bukan Lalamove, kali ni Grab Rider. Sebabnya orang tu kata yang, yelah kalau guna Lalamove kan nak kena cash kan. So apa nama, saya last time kan saya suruh dia bayar. Okay lah. The problem is sebab dia pun tengah bekerja, jadi macam orang tu kena tunggu dia turun lah sebab nak bayar kan. Jadi dia kata takut orang tu tunggu lama, jadi dia suruh saya bayarkan dulu. So saya pun cerita lah, saya biasa guna Lalamove gini kena cash, saya tak pegang cash. Lepas tu tak apalah, saya cuba tengok dekat Grab. Saya cakap itu okey lah, Grab nampaknya betul lah lebih senang dan lagi murah pula tu. Tapi yelah, hari tu hari Ahad, lepas hujan, so yelah dia kan ikut macam the weather, the situation semua kan. So tadi saya bayarkan dululah. Lepas tu saya bagi tahu dia lah berapa. Dia pun
pun transfer kat saya dengan everything lah, transfer all the payment lah. Alright, ya Allah. Sabila tu lah, dia dah terlelap kat atas. Tak tahu Fahri terlelap sekali ataupun tidak. Saya pun siap-siap lah macam dah pukul 3 ni kan. Rider ni nak sampai dah turun. Lepas tu ingat nak beli bawang merah, bawang Holland, halia, cili. Sebab yelah saya nak mengerjakan apa benda ni, sayur-sayur tu kan. Bolehlah buat kejap kan, balik rumah ni dah lapar. Dah lapar pula, dah tak ada apa nak buat. Buatlah apa sayur yang boleh. Jadi perlukan bahan-bahan rencah tu lah kan. Cili kalau langsung tak ada, so kenalah beli. Tak berapa yang saya beli apa, paste kompor chicken tu, brand Lee Kum Kee. Yalah, brand Cina lah kan. Tapi dah sebab itu saya ada paste tu, belilah kan. Alhamdulillah halal besar kan. Kita pun semua kenal Lee Kum Kee kan. The problem was dia tak berapa sedap, tak seperti yang saya imagine lah. Nak buat sendiri lah, malas. Tak payahlah. Nanti aku pergi je lah makan dekat Muhammad Chan tu lah. Ngam-ngam saya beli halia, bawang merah, cili merah dengan bawang Holland dengan 2 krim O yang kecil, RM10. Ngam soy. Okay. Tengok video sendiri. Apa je saya cakap hari ni ya? Tak ada apa kan? Tak ada topik. Okey lah, Alhamdulillah. Maksudnya macam ni, bila kan ada waktu-waktu yang kita tersilap lah sikit resepi kita tu kan. Jadi bila orang dapat, diorang tak dapat yang the best version lah kan. So macam tu lah rezekinya. Saya mungkin orang tu pun tak nak dalam repeat kan, sebab masa dia dapat hari tu kurang. Tapi sekarang ni InsyaAllah kita dah konsisten lah, dah okey lah, dah okey. Cuma yang tak okey ni kat mana tau? Dekat itulah, tadi saya timbang betul-betul lah. Kali ni saya timbang ngam-ngam berat pan mi tu. Saya tak bagi lebih 1 gram pun. Okey, lepas tu rebus. Dah rebus, dah gaul, terlebih pula. Terlebih sikit. Tapi better terlebih sikit lah daripada dia terkurang kan. Walaupun pelanggan ni tak tahu pun berapa berat pan mi yang saya letak tu. They have no idea. Tapi mungkin dia dapat rasa macam agak sikit lah kali ni. Tapi bukanlah maksudnya kalau macam untuk pihak saya kan, as the seller, even kalau pan mi tu kurang, kita boleh cover dia dengan macam-macam benda. Boleh cover dia dengan ikan bilis, dengan timun kan. So macam, maksudnya katalah terkurang portion pan mi tu, kita tambah jumlah condiments tu kan, lebih kan. So overall dia rasa sama. Faham tak? Bukanlah saya nak tipu-tipu kat sini, bukan. Tapi maksudnya, katalah kita dah gaul-gaul elok, alamak tak cukup pula, kita nak rebus lagi sekali tu, nak rebus sikit lagi tu rasa macam Allah kan. Macam malas lah pula nak bagi rebus balik kan. Itulah dia maksud saya. So macam tu lah. Alhamdulillah, maksudnya orang yang repeat ni, Alhamdulillah kena dengan tekak dia orang. Dan yalah, kena dengan masa yang saya buat tu menjadi yang version yang paling best, insyaAllah. Kena pula dengan tekak dia orang. So dia orang pun repeat, Alhamdulillah kan. Macam-macam saya dah macam-macam otter lah sebenarnya ya. Amirul marah saya, kau ni si otter tukar sini kan. Yelah, daripada saya pernah cakap kan, yang mula-mula tu saya sampai ketuk, saya tumbuk garlic tu kan. So dia jadi pahit. Rasa kuat sangat pahit, tertinggal dekat lidah tu. Amirul kata okey je rasanya kan. Saya kata macam no, this is not the taste yang first kali saya buat tu kan. Okay, lepas tu Alhamdulillah dengan bantuan ChatGPT saya dapat detect itulah masalah dia kan. Ingat kan,
takkanlah benda tu saya ingatkan adalah spring onion, bahagian putih daun bawang tu. Bukan. Mungkin tapi yang kuatnya adalah garlic yang ditumbuk. Dia rasa lidas kan, macam kita makan lenas tu kan. Macam tu. Air dia semua keluar. Tak sesuai dengan cara masakan untuk pan mi yang saya buat ni. So okey, alhamdulillah dah jumpa, dah balance apa semua. Lepas tu macam tu lah long journey lah kita nak perfectkan the recipe tu. Not easy lah, ya. Dah tukar bekas kecil, tak muat masuk pula dia punya bekas chili oil. Tak apalah, yang ni for now kita, sebab nak habiskan bekas yang saya ada tu. Dah habis nanti kita beli yang botol kecil, bekas kecil bulat tu lah juga. Sebabnya somehow yang itu lebih, bila guna bekas lepeh tu kan, kalau kita letak sikit, dia nampak sangat sikit. Padahal bila kita tuang je kat atas makanan kita, cukup je. Faham tak? Sebab kan bila bekas tu besar, dia nampak lepeh kan. Kita punya chili oil tu nampak macam banyak ni je. Padahal banyak juga sebenarnya, cukup je. It's a psychology punya first impression, rasa macam sikit. So tak apalah, lepas ni saya akan habis si bekas ni. Banyak lagi, which is banyak lagi. Habis bekas tu kita beli bekas kecil lah. Dah lah, semua tu cost sebenarnya. Tu cost beli bekas-bekas tu. Dan tak environmentally friendly. Tapi sebabkan dia estetik. Bukanlah pasal estetik je, pasal kalau tidak macam telur tu kan akan menyerap lama sangat dia minyak tu kan, bila kalau saya tak letak asing. So kita asingkan lah. Ya, macam tu lah. Tapi yelah, bekas tu berapa je kan, kos dia satu bekas tu berapa sen je sebenarnya. But still kita kena make sure kita tak adalah tak kacau keuntungan kita lah kan. Tak tipu, tak banyak untung saya ni, serius. Macam benda ada dalam tu. Dan saya tak letak sikit-sikit. Ikan bilis pun saya letak banyak ya. Kalau you all macam nasi lemak pun sekarang boleh kira dia bagi ikan bilis berapa kan, sebab dia letak kacang lebih banyak kan. Sebab ialah dia orang nak letak harga murah kan. So saya RM10 kan. Okey lah, kita bagilah lebih-lebih sikit ikan bilis tu kan. Tak apalah, saya pun percaya. Okey lah kan, tak payah berkira sangat lah bagi makan kan. Ambil je lah, makan je lah kan. Oh ya, mana benda. Esok sekolah pagi. Wehu, ya sihat. Aduh, buku matematik. Buku matematik? Dapat dalam goodies tu. Tengok ada apa. Kenapa yang set pula? Tak suka matematik. Tengok Report Diamond Hunter. Dia orang effort gila weh. Effort gila lah. Bagusnya. Nanti kita tunjuk kat kamera nanti. Tak nak. Kak ada elok dengan bunda, orang cakap. Bunda cakap dengan you lembut je. Kenapa you nak cakap-cakap macam tu, cakap marah-marah dengan bunda? Oh ya, apa tu? It's okay ke? Oh ni, sudo. Dan bunda, lagi ni. Ya, bestnya. Mak dia ni dah Mak Irina ni dah 40s kot. Irina ni gap dengan kakak dia rasanya 10 years kot, 8 ke 10 tahun. So okay lah kan, lagi anak bongsu kan. Tengok lah. Chopsticks pun dia tak apa. Chopsticks. Tak apalah, apa ada dalam tu. Nanti letak kat rumah, tak kat dapur. Dia dah letak kat belakang dah. Ada buku. Mak dia macam print buku. Lepas tu kulit depan tu gambar K-pop Demon Hunters. Ni kat sini apa dia nak show. Mampu. Ngantuk lah. Memang Sun Quick, matahari cepat. Kan? Betul tak? matahari cepat. Okeylah, tak ada apa dah sembang hari ni. Sembang tentang pan mi je. Tadi saya buat sejam jugalah. Daripada yelah saya makan dulu. Saya makan pun lama tadi sebab yang banyak saya ambil ayam tu. So katalah saya makan 20 minit 15 minit lah, 15 minit. Saya start pukul 1.35. Lepas tu saya tengok macam dah pukul 2.43. Dah almost 1 hour dah saya itulah kat dapur goreng ikan. Padahal saya apa salah lama.
Padahal saya Jadi nak punya birthday ada. ha. Ada ayam goreng dan Oh, ya ke? fries. Oh, bestnya. Padahal saya dah prep juga dah prep kan bahan-bahan kering. Bodoh. Tak khawatir macam kenapa lama. Macam ni lah sebenarnya macam ni. Dia sikit ke, dia banyak ke, dia punya proses tu memang panjang. Jadi banyak benda kan. So dia letak lama. Masa boleh makan semalam. Boleh makan before bonda ambil Ihan. Sneaky. Only sneaky lah. Sneaky little mummy. Cheeky little mummy. Baiklah korang, benda lah aku merepek ni. Hari ni tajuk dia random je, okay? Okay, bye. Matahari cepat.